Hello, hi guys, welcome back to my channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so Nisa ada satu lagi games di mana yang ni dikatakan legit membayar. Cumanya Nisa tak jumpa lagi untuk dekat Malaysia. Tapi tak apa, kita akan cuba sama-sama, okay? Setakat yang Nisa tahu, kalau dekat Indonesia, games ni memang membayar lah. Tapi tak apa, jom kita cuba. So, first kali lepas korang dah download, tekan je login. Okay, so korang boleh nampak kat sini ada dua withdrawal method juga. Iaitu yang hijau, unlock by reaching level 5 dan juga yang merah ni. Okay, so first kali apa yang kita patut buat adalah kita kena naikkan level dahulu. So, kita kena upgrade button dekat bawah ni tau guys. Dekat yang kereta ni. Tekan je. Contoh macam sekarang. Ni adalah coins kita lah dekat tengah-tengah ni. So, mergekan sahaja. Dan korang boleh nampak kita dah level 2. So, just macam tu je cara untuk kita. Okay, so kita mergekan dulu sebab Nisa nak cuba untuk naikkan ke... Saya nak cuba untuk naikkan ke level 5 supaya kita boleh try untuk withdraw. Okay, so every time you watch advertisement, you will get some Gcash. Cash out. When you compose cars. Okay. So, kita dah di level 5. Korang boleh nampak kat sini. Ni adalah duit lah. So, cashable RM50 sehinggalah RM300. So, kita boleh gunakan akaun Touch 'n Go lah. So, Nisa akan cuba. And then nanti Nisa try. Adakah dia boleh betul-betul legit membayar ataupun tidak. So, dekat sebelah kanan ni pun sama. So, biasanya duit hijau ni akan ada extra task. Duit merah, korang boleh direct withdraw je. Payment to account apa semua. Tekan je get. So, nanti ni saya cuba. So, korang bolehlah tengok video iklan apa semua untuk dapatkan extra coins ataupun extra cash selain daripada upgrade korang punya kereta tu lah. So, macam dekat sini korang boleh tengok. Nanti korang explore lah. Ni adalah kereta-kereta yang kita boleh open nanti. And then dekat rare cars tak ada apa. Dekat lucky box ni korang boleh assemble lah, open all lucky box apa semua. Then korang boleh nampak dah dapat duit.
So nanti korang kena kumpul parts-parts dalam kereta tu and then untuk assemble. Okay. So bila dah assemble nanti korang akan dapat adalah extra points dia. So untuk daily ni pun bila korang dah assemble beberapa parts, nanti korang boleh dapat extra reward lain lah. So dekat sini adalah invite friends. So kalau kata korang nak gunakan Nisa punya kod, korang boleh tengok dekat bawah ni, activation, masukkan sahaja kod yang Nisa dah letak dekat screen ni. Lepas tu korang tekan je button confirm. Okay, so sekarang ni untuk video ni, untuk games ni just macam tu sahaja. So nanti Nisa akan buat video untuk dia punya withdrawal lah. Adakah ia betul-betul legit membayar ataupun tidak. Cumanya korang boleh je cuba sama-sama dengan Nisa untuk nak tengok adakah apps ni legit membayar ataupun tidak. Okay. So sekejap Nisa nak claim dahulu. Sambil-sambil tu Nisa nak cakap dekat korang, sesiapa yang nak cuba untuk games ni, korang boleh try je dulu and then nanti kalau Nisa dah withdraw, nanti Nisa akan update semula and selalunya Nisa akan update dekat Telegram channel lah. So kalau kata apps ni legit membayar ataupun duit dia tak masuk ke dalam account, so nanti Nisa akan update semula. Cumanya kalau korang nak try, korang boleh klik sahaja link yang Nisa dah letak kat bawah ni and then korang boleh sama-sama cubalah. So yeah, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. Okay, I'll see you guys in the next one. Bye.